Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. PGIRM mengambil maklum cadangan usul yang dibentangkan oleh YB Datuk Seri Syahidan Kassim di Dewan bagi pengagihan 20 ke 30% dividen ke akaun fleksibel. Usul ini mengutamakan pendekatan bersasar, menekankan manfaat kepada pencarum yang benar-benar terkesan, termasuk suri rumah pencarum hilang pekerjaan, pendapatan tidak seimbang dengan kos sara hidup tinggi, serta pekerja rentan B40 dan M40, dan bukan pengagihan automatik kepada semua pencarum. Kami juga memahami desakan ramai pencarum yang menyuarakan hasrat agar dividen diagihkan secara menyeluruh. Sentimen ini wajar difahami, tetapi pengagihan menyeluruh tanpa pertimbangan bersasar boleh menjejaskan kestabilan dana persaraan, struktur pelaburan dan pulangan jangka panjang. Perlu ditegaskan bahawa dividen KWSP adalah bonus daripada simpanan pencarum hasil pelaburan berdisiplin jangka panjang. Ia perlu diagihkan secara telus, memastikan manfaat sampai kepada pencarum yang benar-benar terkesan tanpa menjejaskan kelestarian simpanan semua pencarum. Kelebihan pendekatan bersasar: pertama, memberi manfaat segera kepada golongan yang benar-benar terkesan, termasuk suri rumah tiada pekerjaan dan pekerja rentan B40 dan M40. Kedua, mengekalkan disiplin struktur persaraan dan kestabilan jangka panjang. Ketiga, memastikan keseimbangan antara keperluan semasa pencarum dan kelestarian dana. KWSP adalah institusi persaraan nasional, bukan instrumen pengagihan tunai umum. Sebarang perubahan dasar perlu mengambil kira keseimbangan antara keperluan semasa pencarum dan tanggungjawab melindungi simpanan hari tua jutaan rakyat. PGIRM berpandangan bahawa reform yang bertanggungjawab memerlukan keberanian untuk mempertahankan kelestarian walaupun dalam suasana tekanan sentimen. Dasar yang baik bukan sekadar popular pada hari ini, tetapi mesti melindungi masa depan pencarum untuk puluhan tahun akan datang. PGIRM kekal konsisten mempertahankan prinsip kelestarian, disiplin institusi dan keadilan antara generasi dalam setiap pendirian yang diambil. Sekian, terima kasih. Presiden PGIRM.